Pertama kali bila Sarah pengsan di Taman Layang dan bawa ke hospital dan doktor buat CT scan, dan dari keputusan CT scan tu Sarah mengidap penyakit ketumbuhan otak. Bila terima berita ni, saya tanya kenapa di bahagian otak, kenapa saya diuji, kenapa Sarah ditimpa penyakit yang sebegini berat. Jadi saya sebenarnya tak boleh nak berkongsi dengan orang cara macam mana saya nak sampaikan. Jadi saya minta doktor menelefon sendiri pada suami saya dan bercerita ataupun menyampaikan sendiri berita tentang penyakit Sarah. Bila suami saya sampai di hospital, kita rancang pergi ke hospital yang terbaik untuk Sarah. Dari satu hospital ke satu hospital untuk kita dapat pendapat daripada beberapa orang doktor, semuanya memberi kata-kata yang negatif. Sarah ni tak boleh dirawat, Sarah ni tak boleh di operation, Sarah ni mungkin tak boleh dibuat rawatan untuk kemoterapi ataupun radioterapi. Sehingga saya bertanya sendiri kepada doktor itu, sampai tahap ini ke penyakit anak saya sehingga tiada satu perawatan yang sesuai untuk dia. Dia dari satu hospital ke satu hospital, akhirnya saya berada di ward onkologi kanak-kanak. Sehinggalah satu hari saya berjumpa dengan doktor paliatif. Bantuan yang kami dapat yang sangat besar ialah kehadiran doktor dan juga jururawat ke rumah. Dengan bantuan tu, Sarah rasa lebih selesa. Okay, bukan saja rawatan fizikal yang kita perlukan, kita juga perlukan rawatan psikologi untuk Sarah happy. Bila dia happy, penyakit dia juga dapat dikawal. Bukan saja bantuan pada ubat-ubat. Ya, saya sangat berterima kasih kepada doktor paliatif kerana berani mencuba beberapa jenis ubat sehingga kita mendapat ubat dan dos yang sesuai untuk mengawal kesakitan Sarah. Bila dapat mengawal kesakitan, dia juga happy dengan aktiviti-aktiviti yang dirancang seperti music terapi, play terapi, drawing, buat arts. Itu menyebabkan penyakit dia banyak dapat dikawal. Baik, saya paling suka kalau Sarah dapat bersekolah seperti kanak-kanak biasa. Disebabkan kesakitan Sarah, jadi Sarah tak boleh pergi ke sekolah macam pelajar-pelajar yang lain. Jadi saya sarankan, saya memerlukan satu tempat di dalam ataupun di luar hospital yang boleh menempatkan pesakit-pesakit paliatif dengan disusun pelbagai aktiviti. Contohnya ada guru yang mengajar di sekolah, ada aktiviti play ataupun music terapi ataupun apa-apa terapi yang lagi bersesuaian dengan peringkat kanak-kanak ataupun remaja. Sebab Sarah ni dah mula memasuki era remaja. Bapa juga memerlukan kaunseling. Sebab bila menghadapi anak sebegini, seolah-olah kita menanti saat yang sangat menyedihkan. Tetapi sebenarnya saat-saat akhir ini adalah sesuatu yang perlu kita hargai. Kita perlukan sokongan untuk ibu bapa. Ibu bapa juga perlu bekerja. Jadi kalau ada pihak yang boleh mengambil sebentar tanggungjawab untuk menjaga anak, boleh kami bekerja dengan lebih tenang. Sebab dari segi bantuan keuangan, kami tak mudah untuk dapat di luar. Jadi kami boleh berusaha sendiri dengan bekerja, tapi kami perlukan bantuan untuk menjaga pesakit paliatif ini di satu tempat yang khas, yang saya harap sangat supaya dapat diwujudkan. Supaya dengan begitu, bukan saja anak-anak berada di satu tempat khas ini berada dalam keadaan selesa dan juga gembira, ibu bapa juga tenang untuk bekerja.